Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel aku, Zul Moment. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.30 pagi. Hari ni hari Ahad macam biasa. Hari ni aku nak ride dekat-dekat je. Kita orang nak pergi sarapan dekat Banting. Sekarang ni aku dekat atas highway SKVE menghala ke Banting. Kita orang akan berkumpul dekat tol Panglima Garang nak keluar ke Banting tu, insyaAllah. Dalam pukul 7.45 kita akan gerak lah. Hari ni aku rasa tak ramai kot sebab ride kita orang dekat-dekat je. Mungkin ada yang tak ikut lah kot. Tapi apa pun kita sebenarnya nak buat ride dekat-dekat ni untuk geng-geng kita yang tak boleh nak pergi ride jauh-jauh kan. Mungkin disebabkan kesihatan dia tak berapa nak bagus, ataupun motor dia pun tak berapa nak boleh pergi jauh kan. Jadi kita buatlah ride dekat-dekat supaya diorang boleh join kita. Ok guys, aku pun dah nak masuk tol ni. InsyaAllah nanti kita jumpa dekat tol Panglima Garang. Alright. Tiga orang saja. Assalamualaikum. Yang paling awal. Lama sampai dah? Lama dah. Lama kita tunggu. Ada juga main Watch yourself. Watch it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, itu dia bacaan doa dan mini tazkirah daripada Ustaz. Jom kita gerak. Hari ni mungkin tak ramai ni. Ni ada lebih kurang 4 orang je lah campur aku. Let's go guys, jom. Ok guys, kita dah mulakan perjalanan. Kita bergerak daripada tol Panglima Garang ni. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.49 pagi. Warung yang kita orang nak pergi makan ni sebenarnya dekat je dengan rumah jago badminton kita ni, Misbul Siddiq tu. Sekarang ni kita orang ikut jalan kampung sebab ada yang tak nak ikut jalan luar tadi. So dia orang kata ikut jalan kampung lah, tenang sikit, tak banyak traffic light. So kita layan je lah kan, scenery kampung macam ni. Seronok juga, tenang je rasa. So kalau korang nak tahu dekat mana tempat aku nak makan nanti, korang tonton video aku sampai habis. InsyaAllah guys. Let's go. Sebenarnya rancangan untuk kita ride pada pagi ni agak last minute jugalah. Sebab semalam lebih kurang pukul 8 macam tu lah, lepas maghrib macam tu aku baru post mengajak orang ni lah. Sebab ada yang tanya besok ride mana. Aku pun buatlah satu list. Kita ajaklah ada orang pergi sarapan pagi ni. Mungkin disebabkan last minute ni ramai yang tak nak join agaknya. Sebab masing-masing ada plan. Selalunya hari Ahad grup-grup aku ni ada yang bawa family jalan-jalan. Kita hari ni berempat lah. Janji kita dapat makan. Alright. Ok guys, dekat depan aku ni, yang aku tunjuk ni adalah rumah
bekas jago badminton kita. Rumah Miss pun Sidik, Rasid Sidik. Memang dekat lah ni. Tutup pula guys. Tutup. Roti canai terowong Tok Bilal tutup hari ni. Tok Bilal bertugas katnya. Tutup. Tok Bilal ada kenduri ke, bertugas ke hari ni? Tak apalah, kita pergi cari kedai lain. InsyaAllah tak ada rezeki kita nak makan hari ni. Kita nak makan roti canai terowong. Tapi insyaAllah ni dekat-dekat sini ni memang banyaklah kedai-kedai makan. Ni pun ada satu. Alright guys, nanti sampai dekat kedai aku shoot lagi untuk korang. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dekat depan warung tanpa nama. Tadi aku dah tanya toke dia pun, dia kata tak ada nama bang katanya. So kita gelar dia warung tanpa nama lah. So warung ni dia berdekatan dengan dekat mana tu? Dekat ni, Nasi Raja Sehari. Tak jauh daripada roti canai terowong Bilal tadilah. Jom kita masuk kat dalam, kita tengok apa yang ada. So kalau korang masuk je dekat sini, dia macam banyak gerai. Dekat depan aku ni ada gerai Popia. Kalau dekat sebelah sini menu-menu macam nasi lemak, bihun. Ada kuih muih lah kat sini. Dekat sebelah sini ada roti canai. Roti canai, martabak. Dia letak bihun sikit. Bihun sikit boleh. Ni popia. Popia apa ni kak? Popia sayur. Sayur. Bagi saya berapa? RM32. Boleh lah. Makan. Okey, dekat sini ada jemput-jemput pisang. Jemput-jemput pisang Dengan sayur. Okey guys, popia dah dapat. Jom kita makan dulu. Macam sedap je nasi lemak ni. Tak order nasi lemak lah. Okey guys, aku sekarang ni ambil nasi lemak dengan telur mata. Lepas tu popia. Ni bukan aku punya, ni ustaz ni. Cucur. Nasi lemak sotong kembang. Ni ada cucur pisang dengan cucur sayur. Ni rasa nasi lemak juga. Okey, ni sandwich. Okey guys, kita makan dulu. Bismillah. Letak manis. Cucur apa tu? Cucur pisang. Cucur pisang, cucur pisang. Kodok lah orang ni. Orang kampung kodok. Cucur pisang. Lain macam makan dengan sambal. Sedap. Sedap Kita orang Jawa biasa macam ni. Oh ya, Jawa Kita orang macam ni. Speaking sikit. Orang Isong sama Jawa. Orang Isong ngomong sitik-sitik lah. Nak ngomong Jawa orang Isong. Melekat. Tu apa? Nescafe Atari. Bapak pekat dia, nampak cantik dia. Okay guys, alhamdulillah tadi baru saja habis sarapan dekat warung tanpa nama. Sebab aku tanya toke tu pun tak cakap warung tu nama apa. Sebab kat dalam warung tu memang ada 3 keluarga dia kata. Yang buat nasi lemak, yang buat roti canai, yang buat air dan cucur tu, tu sekali lah dia kata. So dah lebih daripada 10 tahun diorang berniaga kat situ. Okay guys, sekarang ni aku on the way nak pergi jalan-jalan sekejap. Kita nak pergi Pantai Kelanang insyaAllah. Lepas
Lepas tu kita akan pergi Istana Lama lah. Kita nak tengok Istana Lama Negeri Selangor. Alright guys, stay tune dan tonton video aku sampai habis. Selangor selamanya. Monyet. Okay guys, sekarang ni aku dah dekat pantai Kelanang. So kita lepak sini sekejap, tengok pantai. Surut lah. Belum pasang lagi. Air belum pasang lagi guys. Okay guys, Alhamdulillah tadi kita dah mengambil gambar. Kita tengok pantai. Kita lepak-lepak sekejap lah tadi dekat pantai Kelanang ni. Air tengah surut lagi, so kurang menarik sikit lah bagi aku lah. So sekarang ni kita nak pergi dekat Istana Lama tu. InsyaAllah nanti sampai dekat sana aku ambil video lagi untuk korang. Alright guys, let's go. Okay guys, Alhamdulillah aku dah sampai dekat Istana Lama Sultan Selangor, yang ataupun diberi nama Istana Bandar. So pagar dia tutup, so aku nak tengok kat depan sikit. Tutup lah. Tutup. Yang ini adalah Istana Bandar yang didiami oleh Sultan Selangor kelima selama 35 tahun. Baginda duduk dekat sini. Aku tak boleh nak masuk sebab tadi pagar dekat depan sana tu berkunci. Ada pagat tapi memang tak boleh masuk lah. So aku ambil video daripada luar je lah untuk korang. So inilah rupa dia. Ni restoration, balik pulih. Oh, sebab balik pulih. Sebab baik pulih guys. Itu sebab tak boleh masuk. Okay guys, ni daripada sudut sebelah kanan aku ni. So kat sini boleh nampak sikit lah. So aku baru tahu tadi Pak Gad tu kata renovation. So tak boleh masuk lah. So aku belanja korang view kat sini je lah. Alright guys, nanti kita pergi Masjid Lama. Masjid Lama dekat depan tu je. Ya, tu dah nampak dah kubah putih dia. InsyaAllah kita pergi situ sekejap. Okay guys, yang ini adalah waktu melawat dia. Tapi sekarang ni tak boleh masuk sebab renovation. Lambat lagi lah. Okay guys, alang-alang kita dah singgah tadi dekat. So sekarang ni kita nak pergi Masjid Lama lah. Masjid Lama Diraja. First time aku datang sini.
selama hidup di Selangor. First time datang Masjid Diraja Sultan Alauddin, Kampung Bandar, Kuala Langat. Tengah menyusun motor. Okay guys, sekarang ni aku dekat masjid lama Sultan Alauddin. So kita ambil gambar kat sini lah. So nanti aku letakkanlah sikit detail pasal masjid ni, so korang boleh tahulah. Alright guys. Okay guys, ini adalah info pasal masjid ni. Rupanya masjid ni dibina pada tahun 1905 bersamaan dengan istana bandar tadi yang aku tengok tadi mula-mula tadi. Masjid ni dibina oleh Sultan almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. So ini adalah nama masjid dia. Kita boleh lagi bersolat dekat dalam lah. So nanti kita tengok dekat dalam dia macam mana. Alright guys, jom. Okay guys, jom kita masuk ke dalam. So kita tengok macam manalah keadaan dia dekat dalam ni. Jom kita tengok. Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah melawat masjid lama ni dekat Kampung Bandar ni. So sekarang ni kita nak mencendol betul-betul dekat depan masjid ni je. Mencendol pagi-pagi. Sekarang ni waktu baru pukul 11.26. Kedai dia kecil je ni. Tak apa, kita support. Okay guys, kita singgah minum cendol durian. Member nak belanja cendol Kampung Bandar bang, makasih belanja aiskrim. Sama-sama. Cendol. Ada aiskrim tadi. Aiskrim durian. Okay guys, alhamdulillah kita dah sarapan, kita dah melawat istana, kita dah melawat masjid lama. Kita pun dah kena cendol. So aku rasa dah habis lah kot. Kita punya ride pada hari ni ride pendek saja. So sekarang ni kita orang nak balik ke rumah masing-masing. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye-bye.